Bye. Ini kita mancing dekat rumah penempatan rumah banjir ya. Kita tanya Abang Izir kan. Nama kawasan ni penempatan rumah banjir. Dari sejarah dia kerajaan Pahang dia ambil mana-mana penduduk yang duduk dalam kawasan yang selalu banjir, kemudian dipindahkan dekat kawasan ni lah. Ada lebih kurang 300 rumah jugalah. Kemudian dibagi tanah, bagi rumah. Rumah dia bukan macam Firda juga, tapi ada kena bayar jugalah. Saya tak ingat dia orang bayar berapa. Tapi tahun 70-an lah. Nilai dia saya tak berapa sangat, tapi kalau zaman sekarang nilai dia sikit lah. Kalau zaman dulu nilai dia besar masa dia kena bayar tu. Lebih kurang suku ekar ke macam tu lah tanah yang dibagi. Jadi kawasan sini rumah penempatan banjir lah dia. Bawah sana ada kampung hijrah, Sepayang atas, Kampung Pontian, Pasar Rompin. Okay. Dulu orang di sini ya, laluan sungai. Cari anak-anak ramai, 20 orang. Semua sekolah, kita hudang lah jual. Dia nak tukar tempat. Tadi dia duduk kat situ. Dekat sini tadi. Dia duduk dekat sini. Ada jugalah seekor 2 anak-anak udang banyak. Tu dia nak tukar ke belakang lagi. Atas. Naik atas. Kalau dah jiwa dia, tengok tu. Oi, kemain. Oi. Tadi dekat sebelah sana tadi tak ada ni. Adalah tapi tak rancak lah. Dia pindah. Dia pindah kat situ pula. Hari ni tak ramai. Lagipun kat sini katanya tak ramai lah. Jadi tenang-tenang je kat sini untuk memancing. Tambah pagi. Tengok. Kasar juga tu. Ini bulu lemang ke bulu meriam Korang tengok ni. Ini bulu yang agak orang kata lama lah. Bulu pokok lama. Pokok yang dah lama sangat dia hidup kat sini. Dapat? Mana? Tak nampak. Sekejap. Alhamdulillah. Tak kasar sangat kecil je. Tapi tak adalah kecil sangat. Saiz udang pasar. Saiz L. Okey tu. Saya masih tak dapat lagi. Ni bagi. Besar juga tu. Taklah, biasa je. Udang telur ada ni. Semalam dapat tu. Kecil pun tak ada. Bila dapat sirat kita kena ganti Dia jangan sampai belit sampai batu. Belit batu buang lah. Tak buang pun kena simpan. Bersihkan betul-betul.
dapat juga ikan. Jom kita tengok hasilnya. Ni setengah hari lah. Setengah hari. Sebab sekarang pukul 12.30. Nak naik lah. 4 jam. 4 jam. 5 jam. 4 jam macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bam bam bam. Udang. Tu ikan ubi ke? Oh, macam-macam jenis ikan. Ikan bawang ada. Alhamdulillah. Nanti kita campur dengan yang semalam punya. Okay, dah 12.30 ini hari Jumaat nanti nak solat Jumaat. Dalam beberapa minit lagi kita habislah trip memancing 2 hari 1 malam, santai-santai tepi Sungai Sepayang. Sungai Sepayang ke Sungai Puntan macam tu lah ni, dekat rumah rumah banjir. Kawasan ni orang panggil rumah banjir lah. Rezeki alhamdulillah ada, walaupun kita nak 1 lori udang. Macam tu lah mancing kan, kalau ada adalah rezeki, kalau tak ada menong lah. Seorang peserta dah tewas awal, di kumpau kosong dapat. Tapi tak apalah, proses belajar kan. Okey, nanti insyaAllah bila-bila ada masa kita datang lagi, kita mancing lagi. Yang sana serik tak? Serik nak datang ke nak datang lagi? Datang lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tentulah kalau mancing. Jangan lupa like, subscribe Kazalan channel. Terima kasih.